Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kita live sekali lagi. Macam mana saya cakap semalam, InsyaAllah ni maghrib lah ni, maghrib. Orang dekat sedap lagi isyak. Tak apalah, saya ada kesempatan ni sebab malam ni kena pergi kerja. Jadi sambung dengan hadis yang semalam, hadis kedua, siapa teman setia. Hadis yang ketiga, seringan-ringan siksa di neraka. Hadis penawar hati, nama bukunya. Sebelum saya lupa tentang puasa semalam. Puasa yang saya ingat puasa Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad dia suka berpuasa. Dia puasa Nabi Muhammad kerana sekiranya amalan yang dibawa oleh malaikat, diangkat amalan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu Taala dalam keadaan berpuasa. Bila berkeadaan berpuasa, pahalanya berlipat ganda, dan dia tidak melakukan dosa masa berpuasa. Macam tu lah. Amalan tu yang biasa orang tahu. Satu lagi tentang Sayuti. Imam Sayuti dia punya yang kaitan, saya tersilap sebut sebab ada tengok dalam video Sayuti, Imam Sayuti Salafus Soleh, yang disebut oleh yang share tu ustaz yang mengajar ilmu tarikat tu, Sayuti. Dia punya karamah, dia dapat mengarang 1000 hadis. Hadis yang dikarangkan, dah bentuk yang mana tak tahulah. Kitab-kitab yang ada pada Maulana, ada kitab tu yang belajar dengan tu. Sebab apa? Salafus Soleh ni dia mementingkan ilmu ma'rifah, ilmu keramat, ilmu ma'rifah. Ilmu dia belajar ilmu lipat bumi. Sebab apa kita dengar kisah-kisah Salafus Soleh ni kuat bersafar, sentiasa bersafar. Macam zaman ni kita mengikut jemaah, kita keluar dan berdakwah, jadi dia musafir. Dia tak ramai lah, dia mengikut musafir tu. Dia menuntut ilmu di tempat-tempat yang di Syam, di Mesir, di kawasan-kawasan Arab. Sebab dia ada kenderaan, dia jalan kaki lah. Jalan kaki, tak kenderaan, dia tak unta, kuda ada, tapi dia dengan zikir tu, yang dia amal karamah tu, dia boleh jalan atas air pun ada, jalan atas air. Dan di dalam pasir dia zikir yang dia amalkan tu, dia rasa macam 3-4 minit je, tapi sebenarnya perjalanan dia 3 jam, tapi 3-4 minit. Ilmu lipat bumi. Saya baru tahu ilmu tu. Maaf tebak. Dia amalan ni, dia pergi ke masjid ke surau tu setiap hari, jarak 50 km. Jadi sesambung saya nak cerita tu, insya-Allah saya dah betulkan sikit tu sebab saya berujukan sikit-sikit. Jadi hari yang ketiga ialah saya cakap saya lah. Kalau orang Temelung ni cakap koi awak. Seringan-ringan siksaan di neraka. Dia sebut Nabi Muhammad seringan di neraka. Siapa lagi kalau tidak Abu Talib, ayah kepada Ali kamarallah wajah. Abu Talib dia tak beriman. Dia sebab apa? Dia tak terima dakwah daripada anak saudara dia sendiri. Tapi dia banyak dia bantu Nabi. Kalau Nabi susah, Nabi senang, dia bantu. Sehingga kalau saya terbaca kisah dia bantu Nabi tu, rasa sedih, rasa sebab rasa betapa sayangnya Nabi pada Abu Talib. Bila Abu Talib sayang pada Abu Talib,
Jadi Nabi pun dengan ikram Abu Talib, macam-macam lah, supaya ucap lah kat Allah. Dia tak itulah, dia kata macam tu. So, ikut je lah, ikut saya. Anak saya ni kan membawa risalah Rasul, mukjizat apa semua dia tahu. Tapi sebabkan tu ayat Qul Huwallahu Ahad beritahu kepada Nabi, sesungguhnya engkau hanya memberi petunjuk. Engkau tidak boleh memberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak memberi hidayat sementara kerana mungkin salah satunya amalan-amalan yang tidak dilakukan ialah tidak sempurna. Infradinya tidak sempurna. Allah tak terima. Dia bertaubat. Dia kena bertaubat dulu. Allah tak terima, lepas tu Allah tak terima taubat lepas tu angkat Qul Huwallahu Ahad. Ahad. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi pun baca ayat tu kepada Abu Talib. Allah itu Esa. Allah itu Esa. Allah tidak berhajat. Kita hendaklah berhajat kepada Allah SWT, bermohon kepada Allah SWT. Kerana Allah itu tidak beranak dan peranakan, dan tiada kuasa yang setara dengan Allah SWT. Bila bacakan ayat tu, Abu Talib pun dibaca pada pasal dia pun sedar itu punya. Jadi mungkin amal yang dia taubatnya dia ada amalan, mungkin zikir dia kurang zikir Quran, peradi dia tak dengan Allah, hubungan dengan Allah dia tidak betul. Hubungan dengan manusia memang dia baik, tolong Nabi, tolong sana. Hubungan dengan Allah, kita berhubungan dengan Allah di semaskan ni, hubungan dengan Allah betul, banyak betul, Allah terima kan. Dia hubungan dengan manusia pula yang masalah. Dia hubungan dengan Allah tak betul. Razan lah. Dia hubungan dengan Allah. Zikir apa? Zikir lah. Zikir yang saya amalkan lepas subuh tu, dululah, kebanyakan dululah. Tak tinggal 300 pagi, 300 petang. Tanda kita ingat terhadap Allah Subhanahu Taala, ingat pada Allah Subhanahu Taala, kita zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tanda kita berselawat pada Nabi, kita sayang cinta Nabi. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda kita sayang diri kita istighfar. Allahumma astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku sentiasa bertaubat kepadamu. Itu amalan. Lepas subuh, lepas asar pun sama. Maknanya dulu zikir kita tak kira lah. Dapat zikir tu satu hari 600 lah. Tapi ada Muhammad Ilah beritahu kalau zikir asas-asas tu kita kena tambah lah, kena rajin tambah. Itu asas. Maknanya dalam tabligh ni bukan saja dakwah, ada 10 ayat baca Al-Quran, ada zikir, bila Quran belajar berzikir. Lepas tu belajar hadis, dengar kitab Ta'lim wa Ta'lum, dan belajar 6 sifat tadi tu. 6 sifat sahabat. Dan antaranya ialah ikhlas. Dan yang tu ada lagi doa dan zikir. Saya pun tak ingat lah. Susunan dia ada yang ingat tu. Satu ni. Tapi kalau kau nak tahu lagi perkara tu dengan belanja, kita kena ikut jemaah lah. 2-3 hari 44 bulan. InsyaAllah dalam ni saya boleh cakap lah benda-benda gitu kan. Itu maknanya hidayat lah. Sebab apa? Nak keluar untuk Allah sucikan hati kita. Bila Allah terima taubat kita, contohnya ialah Allah menolong kita kepada yang baik. Allah memberi kita jalan orang yang lurus, jalan orang yang mustaqim, jalan dakwah, jalan Nabi-Nabi. Jalan apa tadi? Jalan yang Allah mustaqim, jalan bukan yang Allah yang murka, bukan jalan yang sesat. Itu jalan ahli sunnah wal jamaah. Di Malaysia tadi ahli sunnah wal jamaah ni jalan yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah.
kita sambung terus pada ni, baca ertinya. Ertinya, dia punya matan ni saya tak baca lah, panjang kan. Tak baca pun cantik juga. Kalau baca pun sebab dalam Sabah tu sebelum di Makkah tu, di Septaling, dia pukul 10 dia baca kita Tahiyatul Sabah. Mana-mana sana semua baca ni, dia baca matan dulu, lepas dia baca matan, cikgu dia mana je tu, dia hafal, sebenarnya dia hafal. Dia tak hafal Tahiyatul Sabah, dia hafal hadis lain. Adalah dia punya, dan mana mungkin dia belajar alim tu untuk dapat perkara ni lah, dapat untuk hafal 40 hadis dan zikir-zikir. Lepas tu dia belajar 4 mazhab. Banyaklah yang silibus ni kan. Sebab itu zaman ni dibukukan, dia suruh hafal. Zaman sahabat mana ada madrasah apa semua. Dia belajar dengan Nabi yang ajar macam dia apa, bila dia dah pandai dia dah pandai untuk menjalankan kerja dakwah, kena wujudkan markas, tempat macam mana nak keluar, macam mana nak sempurnakan, nak buat Quran macam mana, Quran kena disusunkan mengikut yang dia Uthman susun selepas kematian Nabi. Itu kerja dia. Umar pun seorang gubernur. Abu Bakar ni memang satu orang yang kerjanya dakwah. Dia lah yang banyak bersahabat dengan Nabi. Abu Bakar Siddiq. Lepas tu Ali dipanggil kamar Allah wajah kerana dia tidak pernah menyembah berhala masa kanak-kanak lagi. Sebelum dia baris lagi dah berkawan dengan Nabi Muhammad. Kerana dia sepupu Nabi. Maknanya Nabi ni ramai sepupu-sepupunya. Dia adik-beradik ayah dia 11 orang. Nabi 11 orang dan belah mak dia 4 orang. Kalau tuan cuba tengok Wikipedia, buka Wikipedia tentang sirah Nabi Muhammad SAW, mana keluarga Nabi SAW. Yang 4 orang tu tak tahulah. Isteri dia, pak saudara dia ada 11 orang. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang akan diletakkan di bawah telapak kakinya 2 buah bara api neraka terompah api neraka sehingga mendidih dari sebab panas kedua bara api tersebut. Dia makan dalam badan, dia masuk dalam darah, mengelegak otak yang di kepalanya. Dia tidak mengira bahawa ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripadanya, padahal dialah orang yang paling ringan siksaannya. Seringan-ringan siksaan api neraka. Dia beritahu Abu Talib lah. Abu Talib paling ringan siksa dia. Kena masuk pakai terompah api, melegak kepala. Paling berat siksaan di neraka Jahanam. Neraka Jahanam neraka paling bawah. Neraka Jahanam. Maknanya Abu Talib ni dia tak masuk dalam neraka. Tak masuk neraka, dia pakai terompah lah. Dia pakai terompah neraka. Maknanya Nabi tak beritahulah dia duduk neraka mana. Di dalam neraka paling ringan ni. Dia ada sebab buah dan mulut ni ada sahih. Dan orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad dan Allah SWT akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Keterangan. Cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya siksaan yang paling ringan di neraka. Dengan bahang kedua bara api yang diletakkan di bawah tapak kaki sudah boleh mendidihkan otak yang ada di atas kepala. Maka betapa pula kalau siksaan yang lebih berat. Siksaan yang lebih berat, seorang yang tak semayang kena hantuk kepala ke batu.
Lepas tu orang yang mengumpat boleh potong lidah dia sendiri, potong lidah. Tak ada banyak sakit lidah. Boleh mati je potong lidah. Siksaan apa lagi? Dicangkuknya kemaluan orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang berjudi, orang yang meninggalkan sembahyang tanpa sebab, meninggalkan sembahyang tanpa sebab, orang yang tidak membayar zakat, orang yang lari daripada perang, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa, orang yang dahaka pada suami, anak-anak yang dahaka kepada ibu bapa, orang yang tidak menginfakkan harta jalan Allah kerana apa? Kerana kedekut. Kedekut. Itu taklah sebesar lah. Tapi orang dia tidak neraka juga tak bersedekah. Tak bersedekah. Nabi, itu maksudnya perintah Allah, perintah Nabi pada Nabi. Orang yang alim besar, orang yang banyak harta, kalau dia tak bersedekah, harta dia tu tak berkat. Bila kita bersedekah, jangan bimbang lah. Kalau kita bersedekah, beritahu tak akan rugi, dan bukan rezeki kita berkurang, tapi akan bertambah. Sebab itu kita jangan tinggalkan sedekah. Taklah dapat duit sedekah dapat tu. Jadi berkat sedekah dapat kita beli. Dia bersedekah ni membersihkan harta. Dia membersihkan harta. Taklah kita jadi maksiat bila tak bersedekah, bila nasi tak berkat. Tapi kalau beli rokok, ada pula duit. Sedekah RM1 lah. Setiap hari RM1 mampu. Di Malaysia lah keadaan sana. Sebab kalau sedekah berilah, kalau sekarang ni berserah pasti 100 ke 200 ke. Banyak tu je lah yang kita mampu kan. Tak mampu lah nak sejuta ke. Memang ada orang kaya-kaya buat masjid, paling kurang pun 200 lah. 200 banyak 200. 200 500 1000 insya-Allah lah boleh sedekah 1000. Orang kaya, orang ada duit, orang berduit kan, dia sedekah banyak. Jadi nak mengisyak ni sering panjang-panjang pun sebab ini benda ni kita biasa dengar. Cuma mungkin lupa bapa saya yang mana satu, Abu Muttalib ke Abu Talib. Abu Muttalib tu datuk Nabi, ayah pada Abu Talib. Abu Muttalib meninggal je Abu Muttalib lah. Abu Talib pula jaga Nabi. Kita sudah menjerit kepanasan dan kita tidak akan mampu menahannya. Api neraka tak mampu menahannya walaupun hanya dalam masa sehari atau seminggu sahaja. Api cuba di neraka sehari atau seminggu sahaja. Mana cuba kita angan-angankan lah kan. Kita angan-angan sehari kita dalam neraka lah. Ataupun seminggu pun. Allah tidak beritahu berapa hari, berapa lama. Allah menyebut 70,000, beribu tahun lah. Biasanya 70,000 lah digunakan. Betul. Wallahualam, saya pun tak tahulah benda-benda gitu. Sebab kita tak beritahu. Yang ustaz beritahu benda tu tak penting. Yang penting kita jaga amalan, jaga semayang. Kita rasa kita pasal mana benda tu, nanti kita tak semayang pula. Risau, itu angan-angan. Takut masuk neraka tapi tahu takut. Tapi ngapa? Sebab dia apa? Sebab dia kata Allah ni baik. Aku buat dosa, kalau tak balas pun semua sebab itulah sebabnya.
Cuba bayangkan betapa pedihnya siksaan yang berterusan dan dari saat ke saat, tiap saat hanya bertambah panas disampai tekanan jiwa dengan putus harapan daripada selamat walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang. Berjuta-juta tahun kena seksa. Wallah, orang yang akan diseksa dengan siksaan yang paling ringan itu ialah bapa saudara Nabi SAW yang bernama Abu Talib. Kerana walaupun beliau mati dalam keadaan kafir, namun segala jasanya dalam mengasuh Rasulullah SAW sewaktu baginda masih kecil dan dengan pembelaannya terhadap baginda setelah diangkat menjadi Rasul. Semua ini menyebabkan Abu Talib mendapat sedikit keringanan bila dibandingkan dengan orang-orang kafir yang lain. Abu Talib, Al-Nabi bercontoh pada bukan kita saja yang kalau kita buat dosa, umat Abu Talib umat dia orang rapat bukan siapa, orang kafir, orang ni dapat ni. Dan Abu apa, bapa saudara dia sendiri pun dia tak boleh selamatkan. Kalau kita ni padanlah kalau kita gagal, kita mati su'ul khatimah, bayangkanlah berapa lamanya. Syak kita berhenti dulu sekejap Okey, ni hadis yang ketiga tentang ni. Hadis yang biasa dengar, lepas tu kita sambung sekejap. Sambung live kita ni. Sambung yang hadis keempat. Hadis keempat, merampas sebilah kayu miswak sudah boleh membawa padah. Tinggi dia punya tajuk dia. Merampas sebilah kayu miswak sudah boleh membawa padah.